Assalamualaikum. Hai semua. Hari ni SK nak kongsikan resepi kek marble kayu yang viral sekarang. Walaupun agak terlambat untuk SK cuba, tapi SK tetap nak kongsikan juga cara buat kek marble kayu yang tebu, tinggi dan corak kayu yang cantik. Nak buat kek ni mudah je dan bahan pun tak banyak. Tapi yang penting cara dan teknik tu kena betul. Kalau silap tak jadi nanti. Jadi anda perlu tonton sehingga habis ya, supaya tak terlepas tips-tips yang akan SK kongsikan nanti. Okeylah, jom kita mulakan. Mula-mula kita perlu cairkan butter. SK timbang 160 gram butter, kemudian dicairkan dan disejukkan. Seterusnya, pemilihan telur amatlah penting untuk mendapatkan kek yang tinggi dan gebu. Gunakan telur yang fresh dan baru dibeli. Elakkan guna telur yang lama ya. Saiz telur pun penting. SK guna grade A sebanyak 5 biji. Kita akan pecahkan telur satu persatu untuk elakkan telur yang rosak. Seterusnya, masukkan telur ke dalam mangkuk yang besar untuk mudah dipukul nanti. Kemudian kita akan masukkan 170 gram gula kastor, 50 ml susu full cream. Bahan yang paling penting untuk buat kek marble ini adalah overload sebanyak 35 gram. Overload ni penting ya untuk membuatkan kek menjadi naik gebu, lembut dan menstabilkan kek selepas dibakar. Kemudian masukkan 1 sudu kecil esen vanila untuk mengurangkan bau hanyut telur. Masukkan 230 gram tepung naik sendiri. Kalau nak guna tepung gandum pun boleh. Tapi perlu tambahkan 1 sudu kecil baking powder dan perlu diayak. Nak buat kek ni mudah sangat. Semua bahan dicampur sekali kecuali butter cair. Nak adunkannya pun mudah. Hanya boleh menggunakan stand mixer ataupun hand mixer. Mula-mula kita perlu pukul pada kelajuan yang perlahan sekejap. Kemudian kita akan naikkan pada kelajuan yang tinggi sehinggalah ia menjadi putih gebu dan kembang. Disebabkan hand mixer SK ni hanya ada 3 speed saja, jadi ia mengambil masa yang lama dalam 7 hingga 8 minit untuk kembang. Ini adalah step yang paling penting untuk buat kek marble kayu menjadi tinggi dan gebu. Semua bahan perlu dipukul sehingga ia betul-betul gebu dan kembang putih. Masa memukul bergantung pada penggunaan mixer anda ya. Sebaiknya adunan naik kembang dalam 3 kali ganda macam ni, di mana adunan akan menjadi kembang, pucat dan turun bertali macam ni. Kemudian kita akan ambil sedikit adunan tadi dan masukkan ke dalam bekas yang berisi butter cair yang telah disejukkan. Pastikan butter tu telah sejuk ya. Kemudian kita akan gaul sepati. Teknik ni akan membuatkan butter dan adunan tepung tu dapat digaul dengan sebati dan mengelakkan butter cair ni mendap ke bahagian bawah bila tidak diadun dengan sebati. Cara ni akan lebih cepat dan memudahkan lagi kerja kita. Kemudian kita akan tuang adunan butter cair tadi ke dalam mangkuk adunan yang besar. Kita akan pukul sekejap pada kelajuan yang perlahan selama 20 hingga 30 saat sahaja untuk pastikan kesemua bahan tercampur sebati di dalam adunan dan tiada butter cair yang mendap ke bahagian bawah nanti. Tips, semasa masukkan butter cair ni, kita jangan terlebih pukul ya. Nanti takut adunan ni menjadi semakin cair
dan corak akan tenggelam ke bawah dan tak cantik kek kita nanti. Seterusnya, kita akan bahagikan kepada dua bahagian. Satu mangkuk kecil, kita akan ambil dalam 1/4 dari adunan tadi dan kita akan masukkan 1 sudu besar coklat Emarco dan kita akan masukkan 1 sudu kecil kopi Emarco. Kita akan kacau adunan ni sehinggalah ia sepati. Bila coklat Emarco dan kopi Emarco ni bercampur, ia akan menjadikan kek kita lebih wangi. Seterusnya, kita akan tuang adunan coklat dan kopi ke dalam mangkuk yang besar tadi. Kemudian kita akan kaut balik dalam 3 ke 4 kali untuk mendapatkan corak kayu yang cantik. Jangan terlalu banyak kacau ya. Bila ia sebati nanti, ia akan menyebabkan corak kayu kita tak cantik. Loyang yang SK gunakan adalah saiz 8 inci atau 8/8/3. Loyang ni SK sapu margarin di sekelilingnya dan alaskan dengan baking paper. Untuk mendapatkan corak kek yang cantik, teknik nak tuang pun adunan pun penting ya. SK tuang adunan secara ke depan dan ke belakang berselang-seli sehingga habis. Kemudian kita akan hentak loyang 2 atau 3 kali untuk mengeluarkan bubble udara dan sekatakan adunan. Kemudian SK ambil sedikit coklat Emarco. SK letak di atas adunan kek untuk buat corak ala-ala kayu di atasnya. Ni optional je ya. Mengikut kreativiti sendiri. Nak buat macam mana. Tips untuk mendapatkan kek marble kayu yang cantik. Oven perlu dipanaskan terlebih dahulu selama 10 minit sebelum dibakar. Letakkan pada rak yang paling bawah dan bakar pada suhu yang rendah iaitu 130 darjah selama 80 minit atau sehingga masak menggunakan api atas dan bawah. Bila kek dah masak, kita terus keluarkan kek dari loyang dan jangan biarkan ia sejuk di dalam loyang ya. Bila kek dah betul-betul sejuk, barulah dipotong. Jangan potong masa kek masih panas ya. Nanti berderai pula. Ketinggian kek ni bergantung kepada penggunaan telur dan overload. Kalau boleh, gunakan bahan-bahan yang fresh ya. Di samping itu, hasil putaran kek yang kembang dan gebu dan kualiti pembakaran kek memain peranan penting untuk mendapatkan kek yang tinggi dan gebu. Alhamdulillah. Kek kita menjadi gebu dan cantik. Patutlah ramai yang suka akan kek ni. Sedap pula tu. Jika anda suka dan rasa bermanfaat video ni, jangan lupa untuk like, share dan subscribe ya. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.